semua tengah hari. So hari ni kita ada 4 orang termasuk saya lah, 4. Kita nak pergi Heritage Valley untuk RCB Day. So kita nak tengok je ada apa kat RCB punya event tu. Alah, sebab kita pun pakai barang RCB sikit kan. So kita jom, kita pergi. Let's see what's up there. Mau tahu ada diskaun sikit. Barang cun sikit. Mau tahu boleh angkat merchandise ke apa ke kan. So kita bawa balik daripada Karak KIC tadi. Jom, let's go. So santai ni. Cuaca yang okey hari ni. Oh, hari tu hujan-hujan. Hari ni cuaca panas sangat. Tapi okey lah, panas ni better lah daripada hujan. Dia ada sai. Takut dia. Mana? Kiri. Oh, sini jalan motor kiri kanan jarang lah sini. Ni motor dia dah pasang QS. Oh, memang syak lah. So especially kat VTIC kan, syak gila pakai QS sebab kita boleh shifting, kita boleh fokus on cornering lah. Dia banyak sekejap. Cepat hati diorang ni buat laju. Tinggal kamus. Prap. Perayaan, so memang jam pack sikit. Wow, oh my god. Woi, sangat. Ni. Tu je. Dua je. Okey. Kalau 3 ke atas dapat jalan merah. Okey. Maksudnya apa? Apa beza kalau kuning kalau merah tu? Dia hadiah dia
Lebih sikit lah. Padu lah. Oh, okey. Terima kasih ah. Kali kuning. Terima kasih. Tak panjang. Boleh bang, boleh bang. Apa ni? Get your mana? Apa ni? Tak, kalau kau pakai tag merah 569, tag kuning 645. Oh, so kau dapat diskaun lah. So kau tak merah. Ni S2. Wah. Besar tu. Oh, saya. Kau tag kuning. RM47 eh. Soalan jawab. Bakso hot. Nama-nama. Oh, main pancing machine. Jadi Alonso punya motor. Motor punya. Motor dia Alonso. Kau kena pasang macam ni lah. Kau kena buat macam ni lah. Semua yang mahal tu. Ui. Brake belakang. Thumb brake. Besar lah. Ni belakang punya pump. Dia pakai jari brake belakang. Finger brake. Thumb brake lah orang panggil. Yup. Motor TP macam tu lah. Motor GP ni motor. Pasal aku lah. Nice. Lawa ada colour dia. Kamu fiber dia? Okey. Fiber merah. Ni tu. Oh, double disc lah. Ni kat one punya fork ni. Rolling ni. Ni apa ni? 110 selawar kan? Ha? Saya 110. Boleh lah, tapi kau tengok dia punya setup. Low weight kan? Yalah. Kau tukar ni lah. Swing arm RCB yang baru ni. Pakai fork kit depan tu lah. Itu saya ni. Nanti 2000 lah. Ni swing arm RCB baru ni. Lawa agak. Ikut design KTM. Oh. Alright. Kau tu, fork depan tu. Ya. Kau geram tu. Tu 2000 kan? 2000. Fork mahal tu. Sini tu yang jahat ni. Nak pakai sekali. Kitchen siapa dapat dia dapat. Ini limited edition, limited stock. Okey dah. Lah. Ya, ni ada drop. Itu dia. Masuk dalam Ni buat suspension untuk motor. Suspension. Satu. Oh, betul. Oh, dapat mono free. Dapat mono free. Jom. Oh,
pakai motor dah. Motor pula, suspension dah di tune. Jom pasang balik. Kau nak Motor nak kena apa, adjust sikit lah. Oh ni yang ni ni dah buat ni. Tekan sikit Mus. Tekan sikit. Le. Oh. Aku nampak lagi keras ah. Aku rasa aku just timbang compression je lah kot. Nampak? Nampak free suspension. Oh, wah panasnya. Jom, let's go. Bye bye RCB day. Thank you for today. Macam pendek je. So ni nak pergi dagang, kita nak makan kat situ lah. Panas weh, RCB dia tu. Tapi the event best lah. Tengok different motor cup semua tu kan, cup plate punya bike. Mesti cup plate lah. Tak ada barang-barang sangat untuk KTM duduk ni. Macam suspension ke apa ke, tak ada. KL LCC. Jumpa Hafiz Syahrin. Gambar dengan 38 motoran. Okey, belakang. Kenal sikit sebab Feli Tian dah buat suspension setup tadi dekat RCB punya day tu, sebab dia free suspension setup. Sebab dia pakai barang RCB, so lagi senang. Jom kita tengok. Kita tengok dia cakap apa. Dia songkong dia macam ni. I mean, okay, kalau based on here macam planted sikit lah. Kan corner. Sebab kita main corner, kita tak main straight line. So kita cari suspension untuk cornering je. So green light. So alhamdulillah.
Bahaya siap. Kau lah bahaya bodoh. Oh, sini.